Bina dana persaraan dengan emas realistik atau tidak? Jawapannya, ya, sangat realistik dengan strategi yang betul. Pertama sekali, anda perlu faham satu realiti. Nilai duit makin lama makin susut. Apa yang RM50 boleh beli hari ini, belum tentu dapat boleh beli 10 tahun akan datang. Tetapi emas, harganya meningkat secara purata 10% setahun. Jadi bagaimana strategi yang berkesan untuk anda bina dana persaraan dengan emas? Strategi pertama, menabung secara konsisten. Contohnya, jika anda simpan 1 gram emas sebulan selama 20 tahun, anda akan ada 240 gram emas dalam simpanan. Hari ini, 240 gram dengan harga emas sekitar RM450 per gram, nilai emas tersebut adalah sekitar RM108,000. Dalam masa 10 tahun, nilainya akan naik sekitar 2 kali ganda, apatah lagi dalam masa 20 tahun. Strategi kedua, gunakan kaedah average cost. Anda sebenarnya tidak perlu menunggu harga emas turun untuk membeli emas. Dengan menabung secara konsisten, kos belian emas anda akan tetap lebih rendah berbanding harga emas masa. Ini dapat mengurangkan risiko kerugian apabila harga emas meningkat. Strategi ketiga, mulakan simpanan persaraan dengan lebih awal. Lebih cepat anda mulakan tabungan, lebih banyak simpanan yang anda dapat kumpul. Simpanan emas bukan seperti skim cepat kaya. Ia memerlukan kesabaran, tetapi hasilnya ia dapat bertahan lebih lama dan terjamin. Untuk memulakan tabung persaraan anda dalam emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.